Pernahkah anda terfikir bagaimana cicak, walaupun bersaiz kecil, mampu menentang hukum graviti? Mereka boleh berjalan di dinding dan siling tanpa sedikit pun masalah. Ini bukan sihir, tapi sains yang luar biasa. Selama berabad-abad, fenomena ini membingungkan para saintis. Apa rahsia di sebalik keupayaan luar biasa ini? Jawapannya terletak pada tapak kaki mereka yang unik. Bukan gam, bukan cakar, lihatlah jutaan bulu halus bernama setair pada setiap jari. Bulu-bulu ini sangat kecil, hanya beberapa mikron lebar, tetapi apabila ia bersentuhan dengan permukaan, ia mencipta sesuatu yang dipanggil daya van der Waals. Ini adalah daya tarikan elektromagnetik yang sangat lemah antara molekul. Setiap bulu setair ini kemudian bercabang kepada ratusan filamen yang lebih kecil lagi, dikenali sebagai spatulae. Bayangkan, satu kaki cicak mempunyai berbilion spatulae. Setiap spatulae ini membentuk hubungan yang sangat lemah dengan molekul permukaan. Secara individu, ia tidak kuat, tetapi apabila berbilion-bilion daya lemah ini bertindak serentak, ia menghasilkan cengkaman yang luar biasa kuat. Ini membolehkan cicak menanggung berat badannya sendiri berkali-kali ganda. Sungguh menakjubkan, kan?